Berikut ini adalah kisah yang berlaku di estet perumahan di kawasan Masling. Blok mana semua tak perlu saya sebut lah. Lain kali kalau nak kirim pada saya email, nak sebut nama tempat, nama kawasan boleh. Nama kawasan mungkin janganlah cakap Masling blok berapa, tepi pokok nombor berapa, janganlah. Masling tu luas, saya sebut Masling sudah. Sebaik tak baca ni kalau tidak habis. Okey, SMS yang saya nak baca ni pengalaman di Masling dari Siti Jamilah berkongsi. Kata Siti Jamilah, saya ini ingin ketengahkan pengalaman saya. Katanya saya dah berumah tangga 3 kali dan 3 kali rumah tangga saya musnah. Pada mulanya saya fikirkan mungkin pasangan saya ini memang tak serasi dengan saya. Tapi takkanlah sampai 3 kali. Ada juga sebelum ini Casey, bila nak berkawan ni saya kenalan, ramai kenalan lelaki. Ada yang putus tengah jalan. Bila saya bawa mereka balik ke rumah. Dan saya ada seorang ibu. Ibu saya memang terkenal di kawasan Masling ini. Namanya Mak Putih. Mak Putih. Saya gunakan nama samaran lah, sebenarnya namanya mak lain lah. Jadi nama Mak Putih. Mak Putih kalau kisah sebut aja mesti orang tahu dia adalah bomo di Masling. Dan saya tidak mempunyai ayah. Kami dah berpisah agak lama ketika usia saya masih 4 tahun. Jadi sejak saya kecil sampai sekarang anak tunggal dibesarkan oleh ibu saya nama Mak Putih ini. Rumah saya macam-macam orang pernah datang lah untuk minta berkat lah, minta itu, minta inilah dari mak saya. Dan saya sendiri tahu, rupa-rupanya Casey, apabila saya periksa setelah mak saya meninggal dunia ataupun ibu saya meninggal dunia, barulah saya tahu setiap kali saya ada kenalan lelaki jodoh saya berumah tangga tidak berpanjangan, semua itu adalah perbuatan ibu saya sendiri yang tidak senang melihat saya berumah tangga. Kenapa agaknya? Mengikut seorang pakar yang saya dapatkan bantuan untuk merawat. Sebenarnya, bantuan yang saya nak dapatkan untuk merawat bukanlah kerana saya tak boleh berumah tangga. Bukan. Saya pada mulanya tak tahu yang itu adalah masalah saya. Malah bantuan yang saya dapatkan dari seorang pakar untuk membantu saya, bila ibu saya meninggal dunia, hampir setiap malam dekat tingkap bilik ibu saya, sebab bilik itu dah jadi bilik saya, akan saya kelihat macam kelibat ibu saya. Wajah ibu saya sama Casey, rambutnya rebang, penuh dengan uban, tidak terurus, seolah-olah ditingkap sama-sama Casey, memanggil-manggil nama saya. Siti Jamilah, Siti Jamilah. Benda ni akan berterusan. Malam ini, malam esok, kadang-kala ia akan berhenti dan akan terus mengganggu saya. Oleh kerana saya tahu saya diganggu seolah-olah oleh roh arwah si ibu, saya panggil pakar. Pakar datang, pakar niat di hati nak menghalau. Periksa punya periksa. Rupa-rupanya Casey, dia tanya saya, ada tak perkara-perkara yang pelik berlaku dalam hidup? Saya pun ceritakan. Saya kenalan dengan lelaki selalu berpisah, selalu terpisah. Saya dah berumah tangga 3 kali. Yang pertama cerai, yang kedua, yang ketiga pun sama berpisah dengan suami. Jadi dikata, saya rasa minta maaf lah kalau saya salah. Tapi mungkin ibu anda ada buat sesuatu pada anda. Dia tidak ingin anda berumah tangga. Sebab kalau anda berumah tangga Siti Jamilah, saka yang ibu anda miliki tidak boleh diturunkan pada anda. Ini bermaksud tidak ada pewaris bagi saka-saka yang disimpan. Bila saya dengar, saya terperanjat. Sebab itulah, pada malam-malam tertentu bila saya tidur, kadang-kala saya terbangun di waktu malam dalam bilik saya yang gelap, bilik saya tidur dengan arwah ibu Casey. Akan kelihatan wanita berdiri dekat pintu. Pintu bilik ditutup, dia berdiri dekat situ, bilik yang amat gelap. Jadi bila saya tanya, ya, awak sekarang ni dah mewarisi saka arwah mak awak. Masalah awak sekarang jangan fikir pasal gangguan kat luar. Saya patut keluarkan barang dalam badan. Kalau tidak, sampai bila-bila awak tak akan berumah tangga. Awak tengok mak awak cerai dengan bapa awak pada usia berapa? 4 tahun. Inilah dia. Jadi kisah akhirnya saya tahu kenapa ibu berpisah dengan ayah saya ketika saya berusia 4 tahun. Kerana untuk mempertingkatkan lagi ilmu yang salah ini. Sekarang ini dengan cara tak langsung ilmu tu diturunkan pada saya. Dan sekarang ini saya mewarisi saka ibu saya. Untuk pengetahuan Casey, ibu saya ada pelihara makhluk yang saya takut sangat.
hantu polong. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan